Good morning daripada Oasis Resort di Krabi. So kita akan gerak ke Trang hari ini. So daripada sini ke Trang dalam 164 kilo. Jadi dia memang tak jauh dan tak dekat juga. So hotel kita dah booking dah. Kita booking dekat Hop In Hop In Trang. Harga Hop In Trang kita dapat 670 per night. So considered murah lah 670 tu. Jadi ingat, after this DK nak buat satu video, satu trip booking Hop In awal-awal, satu challenge. Kita nak pusing ronda semua Hop In yang ada dekat belah-belah Thailand ni. Kita akan buat Hop In review. Boleh kah? Hop In review. Nanti kita cuba message dengan apa, owner Hop In kah, mana tahu boleh kolaborasi, kalau boleh lah. Sebab Hop In ni sebenarnya dia adalah hotel yang diminati oleh geng-geng Siam juga sebenarnya, yang kerja-kerja office, yang kerja-kerja outstation, dia pasti pakai Hop In. Mungkin sebab itulah standard Hop In tu dia sama semua kan. So mungkin dia perlu suka pakai yang tu lah. Okay, so DK dah siap. Jom kita nak gerak ke Amazon yang terdekat untuk coffee and breakfast. Alright, jumpa di Amazon. Rolling down the highway, engines burning bright. DK on the throttle, chasing morning light. From Penang to the borders, Thailand's open door. Next stop, Laos, he's ready for more. Ride with DK across the open land. Two wheels and freedom, camera in his hand. From Karakoram skies to Himalaya snow, follow his journey wherever he goes. YouTube's rolling, stories to be told. New bikes, new places, adventures bold. Convoy brotherhood, roaring side by side. Every twist and turn, that's the rider's pride. Ride with DK across the open land. Two wheels and freedom, camera in his hand. From Karakoram skies to Himalaya snow, follow his journey wherever he goes. Through the mountain passes, through the desert sand, sharing every moment with his loyal fans. Influencer of the riders, a leader of the way. When the engines start to rumble, you know it's DK. Okay guys, kita take 5 sat dekat PTT. Eric rehat sat. Jumpa geng 4x4. Ala-ala 4x4 lah. Pergi ke Yunnan kot. Daripada Penang. So kita lepak Amazon sat lah. Lepak Amazon sat, minum dulu. Lepas tu baru kita gerak ke Trang. Sebab awal lagi. Okay, alright, jom. Kita pergi toilet, pergi 7-Eleven, lepas tu pergi Amazon. Alright. Okay guys, berbelakangkan air terjun ini, DK nak cerita sikit lah mengenai perjalanan DK dengan menggunakan Eric 318 GT. Okay, untuk pengetahuan semua, Eric 318 GT ni dia punya CC actual dia adalah 330. Kalau dalam geran pun tulis 330. So dia punya performance adalah performance untuk motor
330cc. Jadi kalau dia nak fight dengan Zone Test yang 368 memang tak boleh fight lah. Kalau dia nak fight dengan ADV 350 pun tak boleh fight. Dia adalah stand alone lah. Kita boleh katakan stand alone. So performance dia bagi DK adalah very 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 simple performance. Dia tak ada yang complicated sangat. Dia very easy to handle. Kita pulah je jalan dan kita tak perlu risau. Tak perlu risau sama ada adakah mechanical bukan mechanical, dia punya elektronik canggih sangat ke apa ke, tak perlu risau. Dia tak ada macam tu. So dia boleh dikatakan very simple and easy to ride punya motosikal lah. So bagi DK, bila DK bawa motor ni, DK teringat balik zaman-zaman dulu DK bawa SOIM Maxim 400. So lebih kurang macam tu dia punya style dia. Okay. So kalau hampa berminat untuk try bawa motor ni, hampa berminat untuk beli, hampa boleh consider lah motor ni. Sebab harga dia pun tak mahal, dalam 23,000. Lepas tu dia punya compartment bawah seat pun okey, banyak agak, boleh letak macam-macam agak. And then tambah satu lagi box kat belakang, settle. Boleh touring dah. Nak jalan dekat boleh, nak jalan jauh boleh. So dia tak ada rasa macam kalau jalan dekat. Kalau macam hampa tengok video DK kan, DK duk celok-celok apa dekat jam di Phuket tu, pun relax lah. Tak ada lah kata terlalu complicated sangat. Sampai nak celok pun tak boleh, nak celah-celah pun tak boleh. So bagi DK memang simple lah, simple bike, simple straightforward bike. Tak ada yang pelik-pelik. Okay, apa boleh consider Eric 318 GT. Apa boleh masuk juga dekat Facebook group Eric 318 GT Malaysia. Ada official dengan tak official semua ada. Apa boleh masuk, apa boleh tengok, apa boleh baca, dan apa boleh tanya user-user yang dah beli. Absorber memang best, depan belakang memang mantap. Handling corner kiri kanan apa semua, kalau jenis kaki suka corner memang sedap. Tak ada rasa geli-geli ke apa, tak ada. Lepas tu brake memang best. Depan memang cukup bagus, belakang pun bagus. ABS depan belakang. Tekannya mencengkam. So tak perlu risau kalau bawa laju tak tiba-tiba nak emergency brake apa kan, tak ada masalah. Windshield auto. Windshield dia tu dia rendah sikit lah. Bagi DK, kalau tinggi sangat pun tak best, kalau rendah sangat pun tak best. Tapi dia okey. Bagi DK okey. Kadang-kadang kita nak asal angin, kita buka, kita pergi asal angin. Kalau kita tak nak asal angin, kita tutup, pergi naik sikit. Macam tu. So okey lah, bagi DK okey. Seat dia lembut. Pilihan duduk belakang memang best, tak ada komplain. Siapa yang jenis kalau beli motor ni nak bawa wife ataupun nak bawa pilihan, sangat-sangat dialukan. Sebab siapa yang duduk belakang dia akan happy lah. Dia takkan komplain. Nak pergi lagi jauh dia kata. Okay, alright. So video ni khas untuk Eric 318 GT. DK dah pakai 5 wilayah. DK dah pusing 5 wilayah di Thailand. Lebih kurang total mileage lebih kurang dalam dekat 1,500 km. Lebih kurang kan, daripada rumah sampai ke sini, sampai balik rumah. Lebih kurang macam tu. So far, so good. Terbaik. Eric 318 GT. Boleh consider. 23,000. Boleh. YouTube's rolling, stories to be told. New bikes, new places, adventures bold. Convoy brotherhood, roaring side by side. Every twist and turn, that's the rider's pride. Ride with DK across the open land. Two wheels and freedom, camera in his hand. From Karakoram skies to Himalaya snow, follow his journey wherever he goes. Through the mountain passes, through the desert sand, sharing every moment with his loyal fans. Influencer of the riders, a leader of the way. When the engines start to rumble, you know it's DK. Ride with DK across the open land. Two wheels and freedom, camera in his hand. From Karakoram skies to Himalaya snow,
retold. New bikes, new places, adventures bold. Convoy brotherhood, roaring side by side. Every twist and turn, that's the rider's pride. Ride with DK across the open land. Two wheels and freedom, camera in his hand. From Karakoram skies to Himalaya snow, follow his journey wherever he goes. Through the mountain passes, through the desert sand, sharing every moment with his loyal fans. Influencer of the riders, a leader of the way. When the engines start to rumble, you know it's DK. Ride with DK across the open land. Two wheels and freedom, camera in his hand. From Karakoram skies to Himalaya snow, follow his journey wherever he goes. Yeah, follow his journey wherever he goes. Okay guys, dah sampai dah, hop in di Trang. Tadi kena hujan sat tadi, peh betul. Okay, hop in Trang ni berdepan dengan Robinson. DK memang nak dapat Robinson tu, nampak tak? Okay, DK memang nak pergi Robinson sebab hari ni kita nak rasa aircon, nak relax dan nak esok kita nak balik dah. Jadi kita nak relax hari ni. Okay, so far Eric performance terbaik minyak pun jimat. 3 kali yang DK isi 11 liter, 11 liter, 11 liter, 10 liter. Tak, 11 liter, 10 liter, 11 liter. Kira average 11 liter lah. 11 liter, 11 liter, 11 liter, 33 liter sampai sini. Lepas tu esok nak isi mungkin dalam mungkin 5 liter cukup lah. Kita nak balik Malaysia, isi kat Malaysia. Alright, okay. Eric memang sesuai untuk hampa keluar ronda-ronda, pusing-pusing, tak kira di mana saja. Asal nak keluar, pusing boleh sampai. CVT sistem memang terbaik, tak ada sentak-sentak. Pula steady je DP. Macam dia berkata lah, rasa macam engine Honda. Tak tahulah, tapi bagi DK best. Alright. Okey, kita serahkan pasport. Kita masuk dulu, daftar dulu lah. Okey. Kita copy nama. Okey. Okay, thank you. 615. Okay, thank you. Wow, view. Dapat juga view Robinson. Okay. Mari kita tunjuk view Robinson. Tu dia view the Robinson kat depan tu. Dan kita punya motor kat bawah tu. Right. Lagi kita nak pergi sana. Okay. Okay guys, berdepan dengan hop in ada Robinson. So DK plan nak ke Robinson. Dia punya one of the shopping complex di Trang. Lama dah Robinson ni, lama dah. So DK nak pergi Robinson set. Nak rasa aircon, nak relax-relax dalam. Okay. Hari ni santai-santai, jalan kaki. Okay, trip kali ni mesti kena perkenalkan perkenal Dairy Queen. Dairy Queen ni dah lama sikit tak makan. So mesti kena ada, mesti kenal lah Dairy Queen. Seperti biasa. Yang ni. Ni yang ni. Cucu kami ya. Okay.
68. Okey, kita tunggu dia buat min bagi dikit. Dah. Jatuh bagi tak kereti. Thank you. Alright, siap. Okay, sekarang ni Diki ada dekat pizza. Miss ni dia bagi buy one free one untuk member sebenarnya, tapi Diki kata Diki YouTuber, dia bagi buy one free one lah, correct ah? Betul. Dia pun tak faham. Okey, jom kita order dulu. Oh, DK bagi dia buatkan membership untuk DK. No. That's all. He's just a moment, please. Dia English pun tak apa nak betul ingat. So dia Okay. okey, boleh okey. Okey. Okey dah kot. Kita tengok lagi, kita update lah. Okay guys, DK urut dulu. Aduh, urut ni the best sebab dia sampai ke pungkok lah. Ni, nampak tak? Okay, ui bestnya dia urut belakang tu. Alright, 20 baht, 600, apa ni tak tahu, 600 second kot. 600 second. Okey, 600 second bersamaan dengan 10 minit lah kan? Betul tak? 10 minit. Okey lah, Ayan. Okey, setelah settle makan, buang, massage kursi, lepas tu jalan kaki balik hotel, ambil kunci motor, kita keluar pergi Clock Tower. Tambah satu di Clock Tower. Clock Tower apa ni, Trump. Jom kita pergi ambil yang tambah dulu kat sana. So guys, inilah dia Clock Tower Trang yang kalau kita main kena ambil gambar. Sebab Clock Tower ni kalau kita search dalam Google pun dia mention terus main ambil gambar atau main tengok sini. So kat depan tadi ada sedikit perasan ada pasar malam. So jom kita pergi pasar malam jalan-jalan. Jom, let's go. Okay, kita main jalan night market lokal di Trang ni. So semua barang-barang lokal. Ni manisan ni macam best Ni ada bacang.
Ada bihun goreng. Oh, bihun goreng tau. Okey. Nanti Diki update lagi. Hari ni pun samalah, video sampai ke malam. Sampai ke malam kita buat video. Tapi dah kenyang kan tadi makan pizza tu. So main tengok je lah. Kalau tak makan tadi, boleh makan lagi ni. Ni. Ini pork rib. Pork rib ke pork belly ke apa benda tu. Okay guys, so memang banyak makanan je lah ni. Ini push. Macam dia buat projek Oh, macam ni ya. Oh, dia tolak. Dia goreng, lepas tu dia tolak bagi rapat nampak. Oh, siap. Oh. Okay. Alright, jom kita sambung perjalanan kita. Oh shit, macam naik motor lah pula kan. Makanan. Limau Bali tu ya. Oh, limau Bali. Durian pun ada durian. Durian harga 180. Oh. Ni ada strawberry. Strawberry lelaki jual strawberry ya. Bukan perempuan ke? You understand lah? Faham lah? Aku rekod lagi. Yang ni jagung letak nyok. Yang ni apa benda tahu? Saya letak nyok kat nasi. Pulut ke? Sedap kan ni? Okay, so ni manisan semua lah. Jom. Jalan lagi. Pasar malam mereka ni makanan macam-macam. Tapi tengok orang mereka tak gemuk-gemuk pun dah. Makanan, panjang pasar malam ni makanan saja. Oh, yang ni semua ni. Tengok pun boleh sakit perut tu. Ni kek pula, manisan. Belakang tu duk goreng-goreng pula. Jom. Layan. Okey, ni dia. Tadi Diki ada ambil gambar. Dia punya ni sedap Tengok sedap lah. Habis Diki pun dah kenyang, tak makan lah. Tapi boleh lah kalau nak try. 40 baht kan. Nampak 40 baht dia potong. Yang tu 40 baht sebanyak tu. 40 baht sebanyak tu je. Okay, so begitulah jalan cerita hari ini. Berjalan-jalan di pasar malam lokal di Terang yang penuh dengan makanan. Yang satu pun Diki tak beli sebab dah kenyang. Tapi yang ni nampak sedap. Dia buat sedap sedap, betul, percayalah. Right, jom kita ambil ronda-ronda tengok. Kita putak-putak masuk dalam perkampungan Cina. Bagi Diki rasa macam tu lah. Kawasan lama ni dia memang nampak Chinese ramai lah sini. So sekarang ni kita berhenti depan kedai uncle tu. Kita beritahu uncle Pak Street. Kita main order ayak. Kita duduk sini. Kita bercamping kat sini. Bermalamkan bulan yang tak ada. Okay, jom kita minum dulu. Okay, Diki order ni Milo. Main macam nampak? Ni dia. Okay. From Malaysia. Yes, from Malaysia. Yeah. Okay, thank you. Just a moment please. Okay. Itu lah dia tahu. Just a moment please. Aku rasa mereka kat sekolah kan ada ajak ni lah. Just a moment please. Kalau mereka tak tahu cakap English ke apa kan, mereka mesti tahu cakap just a moment please. Wait a moment please. Tapi tak ada wait. Just a moment. Just a moment. Aku rasa mereka ada belajar kat mana-mana ni. Sebab kebanyakannya akan cakap ayat tu lah. Just a moment please. Lepas tu dengan slang ni lah. Okay, kita lepak di sini malam ni. Kita relax. Rasanya sampai di sini saja video Diki hari ini.
Daripada Krabi ke Terang. Dan tadi duk sembang-sembang, motor pun layan best punya. Ajak stay semalam lagi, tapi bukan di sinilah. Kita pergi Songkla. Balik ke pangkal jalan. Kita balik ke Songkla sebab kita dah booking hotel kat sana. Alright, so kita akan ada di sana esok di Songkla, ataupun lebih mesra Hat Nyai. Okay, bye-bye. Terima kasih pada semua yang support. Bye-bye.